Adaptasi cerita. Saya tak tahan suami saya terlalu besar. Saya tak tahan suami saya terlalu besar. Satu pengakuan mengejutkan daripada isteri saya kepada Kak Siti, pembantu rumah kami, yang saya terdengar tanpa sengaja. Walaupun sudah berusia 66 tahun, saiz dan gairah suami saya tidak berubah. Saya betul-betul tak tahan. Suara isteri saya menyelinap masuk melalui celah pintu bilik kerja saya. Gelas whisky di tangan saya bergetar. Isteri saya sedang menceritakan rahsia kami yang paling intim kepada Kak Siti yang telah bekerja dengan kami selama 8 tahun. Malam itu, saya tidak tahu bahawa perbualan yang saya terdengar secara tidak sengaja itu akan membawa kami ke satu hubungan yang tidak dapat dielakkan antara saya, seorang pengarah urusan, dan pembantu rumah kami. Sebelum cerita ini bermula, mohon untuk langgan dan suka. Terima kasih. Tidak pernah saya duga pada usia sebegini, saya akan berdepan dengan masalah seperti ini. Saya telah menerajui sebuah syarikat pembinaan selama lebih 30 tahun dan mengatasi pelbagai rintangan, tetapi saya tidak berdaya di hadapan masalah rumah tangga saya sendiri. Saya Dato' Halim, pengarah urusan Maju Bina Holdings Berhad. Di mata orang lain, saya adalah seorang usahawan yang berjaya, rumah agam, kekayaan yang stabil, dan kedudukan sosial yang dihormati. Namun apabila saya pulang ke rumah, saya hanyalah seorang lelaki yang kesunyian. Perkahwinan saya dengan isteri sudah berlangsung lebih 40 tahun. Dia adalah bekas penari tarian Melayu klasik yang bersara pada usia 55 tahun. Dia tetap anggun dan berkelas, postur tubuhnya tegak, gerak-geri tangannya lembut dan suaranya jernih. Bagi orang lain, kami adalah pasangan yang sempurna. Semasa hari raya, keluarga berkumpul dan di majlis-majlis korporat, kami sentiasa hadir bersama, pasangan tua yang kelihatan harmonis di luaran. Namun, di sebalik semua itu, ceritanya sangat berbeza. Sejak 6 bulan lalu, kami tidur di bilik berasingan. Lebih tepat lagi, isteri saya yang meminta untuk tidur berasingan. Alasannya jelas, saya tak tahan, abang terlalu besar. Saya masih ingat keterkejutan saya saat pertama kali mendengarnya. Kami sedang berbaring bersebelahan di atas katil dan isteri saya menatap siling sambil berkata dengan berhati-hati, "Abang, maafkan saya, tapi sekarang ia betul-betul sukar." Biasanya orang mengatakan keupayaan mereka menurun seiring dengan pertambahan usia, tetapi saya berbeza. Fizikal saya yang terbentuk daripada kerja keras di tapak pembinaan selama 30 tahun ditambah dengan senaman teratur dan pemakanan sihat membuatkan doktor-doktor terkejut semasa pemeriksaan kesihatan. Dato' tak kalah dengan lelaki 40 komaan. Ini adalah satu kebanggaan bagi saya. Dalam perniagaan, di padang golf, dalam segala hal, saya boleh bersaing dengan orang-orang muda. Namun bagi isteri saya, itu adalah satu penderitaan. Sejak muda, saya memang bersemangat dalam hal itu. 3 atau 4 kali seminggu adalah perkara biasa dan sekali bermula, durasinya lama. Melalui usia 20-an, 30-an, 40-an hingga 50-an, tidak banyak yang berubah. Isteri saya pada mulanya boleh mengimbangi. Namun, apabila usianya melepasi pertengahan 50-an, situasinya mula berubah. Hari ni penat sikitlah. Tak boleh ke nanti saja. Kerap sangat rasanya, penolakan isteri saya semakin kerap. Pada mulanya, saya cuba memahami. Seiring bertambahnya usia, stamina menurun, tapi saya tetap sama dan perbezaan itu semakin melebar. Musim panas tahun lalu, selepas makan malam, saya dan isteri masuk ke bilik tidur. Saya secara semula jadi mendekatinya, tetapi isteri saya memalingkan badan. "Abang 3 atau 4 kali seminggu tu terlalu banyak. Malah sebulan sekali atau 2 kali pun dah sukar bagi saya." Kata-kata itu membuatkan saya kaku. Sebulan sekali atau 2 kali. Bagi saya, itu tempoh yang terlalu lama. "Sayang, abang terlalu memaksa ke?" "Bukan memaksa, tapi abang terlalu bersemangat. Tak nampak macam orang umur 66 tahun. Itu perkara buruk ke?" "Bukan buruk, tapi saya tak mampu nak layan. Bukan sahaja saiznya yang besar, tapi durasinya juga terlalu lama." Selepas perbualan itu, kami terdiam untuk waktu yang lama. Saya pergi ke bilik kerja dan minum whisky sendirian. Saya berasa pahit bahawa menjadi sihat pada usia 66 tahun adalah satu dosa. Kekuatan fizikal dan ketekunan saya, yang merupakan pendorong kejayaan dalam perniagaan, justru menjadi faktor yang menyusahkan isteri saya di rumah.
Selepas itu, saya mencuba beberapa kali lagi. Saya mengurangkannya menjadi sekitar 2 kali sebulan, tetapi riak wajah isteri saya tetap tidak selesa. Saya sering melihatnya memegang pinggang semasa bangun tidur pada waktu pagi. Saya tahu dia berjumpa pakar ortopedik. Otot pelvis saya lemah, katanya. Hati saya sakit mendengarnya. Sayalah yang menyebabkan isteri saya kesakitan. Akhirnya, 6 bulan lalu, isteri saya mengemukakan cadangan. Abang, apa kata kita tidur berasingan? Itu adalah satu kejutan. Pasangan yang telah bersama selama 40 tahun tidur berasingan, tetapi saya tidak boleh menolak. Saya tahu penderitaan isteri saya. Baiklah, buatlah apa yang buat awak selesa. Sejak hari itu, saya tidur sendirian di bilik tidur utama dan isteri saya tidur di bilik sebelah. Beberapa hari pertama, sukar untuk menyesuaikan diri. Katil yang luas terasa sangat kosong. Setiap malam, saya mendengar suara batuk isteri dari bilik sebelah. Jarak yang terasa dekat namun tak terjangkau. Hidup bersama tetapi terpisah. Walaupun begitu, sekitar sebulan sekali, kami masih bersama. Kami adalah suami isteri. Kami tidak boleh benar-benar mengakhirinya. Tetapi, itu pun terasa membebankan isteri saya. Melihat isteri saya pergi ke hospital keesokan harinya, saya menyalahkan diri sendiri. Tak sepatutnya begini. Tetapi saya tidak tahu bagaimana mengawal nafsu saya. Hari-hari kesunyian berlanjutan. Di pejabat, saya tetap pengarah urusan yang berkarisma, di hadapan kaki tangan, di hadapan rakan niaga, di padang golf, semua orang menghormati dan cemburu pada saya. Dato' memang hebat. Umur Dato' tak nampak langsung. Setiap kali mendengar pujian itu, saya tersenyum, tetapi di dalam hati terasa pahit. Apa gunanya menjadi hebat apabila pulang ke rumah hanya ada bilik tidur yang sepi? Setiap malam, saya duduk sendirian di bilik kerja, minum whisky. Saya menatap keluar jendela dan berfikir, kami telah hidup bersama selama 40 tahun, tetapi adakah kami benar-benar saling memahami? Isteri saya mengekalkan keanggunannya sebagai seorang penari, tetapi di sebaliknya juga ada kelemahan fizikal tubuhnya yang hidup sebagai seniman, sensitif dan tidak sesuai dengan tubuh kasar saya sebagai seorang ahli perniagaan. Lalu suatu hari, berlaku perubahan. Kami mempunyai seorang pembantu rumah yang telah bekerja selama 8 tahun, Kak Siti. Beliau adalah seorang janda berusia 61 tahun. Saya ingat sesi temu duga 8 tahun lalu. Ketika itu, Kak Siti yang berusia 53 tahun kehilangan suaminya akibat kemalangan dan terpaksa menafkahi dirinya sendiri. Seorang wanita yang sendirian tanpa anak. Di matanya, saya boleh melihat ketabahan sekaligus kesedihan yang mendalam. Rumah kami bukan sahaja tempat kerja, kami nak akak rasa selesa seperti keluarga, kata saya ketika itu. Pada masa itu, saya menawarkan syarat khas. Biasanya akak boleh ulang-alik, tetapi jika isteri saya keluar atau saya pulang lewat malam atau ada urusan mendesak di rumah, akak boleh menginap di bilik di hujung koridor. Tentu saja akan ada allowance tambahan untuk itu. Kak Siti ragu-ragu sejenak lalu mengangguk. Terima kasih Dato', ini tawaran yang bagus. Hakikatnya, bilik itu hanya digunakan sekali-sekala. Apabila isteri saya pergi untuk majlis high tea atau aktiviti sosial, atau semasa saya keluar bandar, atau apabila kerja rumah menimbun menjelang hari raya. Namun berkat perjanjian itu, Kak Siti boleh menginap bila-bila masa jika diperlukan dan dia benar-benar melakukannya. Kak Siti bukan sekadar pembantu rumah. Dia datang jam 7 pagi setiap hari untuk menyediakan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian dan menyediakan makan malam. Dia meraihkan hari lahir saya, mengucapkan terima kasih setiap hari raya dan menunggu semalaman di hospital bersama isteri saya semasa saya menjalani pembedahan. Dia benar-benar seperti keluarga. Saya berasa selesa semasa berinteraksi dengan Kak Siti. Keselesaan yang berbeza daripada isteri saya. Perbualan santai, tawa semula jadi dan saling prihatin. Dato', hari ini nampak kurang sihat. Masakan Kak Siti sedap betul. Perbualan singkat, tetapi ada kehangatan di dalamnya. Namun, belakangan ini ada sesuatu yang mula berubah. Bila sebenarnya, mungkin sekitar 6 bulan lalu. Sekitar waktu yang sama ketika saya mula tidur berasingan daripada isteri saya mula melihat Kak Siti secara berbeza. Belakang badannya semasa memasak di dapur menarik perhatian saya. Posturnya semasa membongkok membersihkan rumah membuat saya terganggu. Gerakan tangannya semasa melipat kain baju kelihatan sangat lembut.
Tidak boleh begitu. Saya memarahi diri sendiri. Kak Siti adalah orang berharga yang telah menjaga keluarga kami selama 8 tahun. Dia hanyalah pembantu rumah dan saya adalah majikannya. Tetapi mata saya terus tertumpu padanya. Usia 61 tahun. 5 tahun lebih muda daripada saya, tetapi perbezaan usia tidak terasa besar. Sebaliknya, kematangan Kak Siti yang tenang terasa selesa. Ada ketabahan seorang yang telah melalui liku-liku hidup, berbeza daripada kepekaan artistik isteri saya. Suatu pagi, saya memerhatikan Kak Siti menyediakan sarapan dari ruang tamu, belakang badannya semasa memasak nasi lemak. Gerakannya semasa merasa sambal dengan senduk, tangan yang meletakkan makanan di meja satu persatu. Mengapa semua ini begitu menarik perhatian saya? "Dato', sarapan dah siap." Suara Kak Siti memanggil saya. Suara yang saya dengar setiap hari selama 8 tahun, tetapi belakangan ini terdengar berbeza. Hangat, lembut dan entah mengapa menggoyahkan hati. Semasa duduk di meja makan, saya sesekali melirik Kak Siti. Dia mula mencuci pinggan di dapur. Usia 61 tahun, tetapi postur tubuhnya masih tegak, bentuk tubuhnya terjaga. Jika isteri saya memiliki keindahan halus seorang penari, Kak Siti memiliki keindahan praktikal yang terukir dari kehidupan seharian. Saya berasa asing dengan diri saya sendiri yang berfikir seperti ini. Apa yang kamu fikirkan? Bagaimana boleh kamu melihat pembantu rumah yang sudah seperti keluarga selama 8 tahun dengan pandangan seperti ini? Saya menyalahkan diri sendiri, tetapi kesunyian sedikit demi sedikit meruntuhkan kewarasan itu. 6 bulan tidur berasingan. Selama 6 bulan itu, saya semakin kesunyian. Setiap malam saya berbaring sendirian di katil yang luas, menatap siling. Isteri saya ada di bilik sebelah, tetapi jaraknya tak terjangkau. Sebulan sekali, itu pun terasa seperti kewajipan. Adakah ini yang dinamakan perkahwinan? Dalam perniagaan, saya terus meraih kejayaan. Projek baru berjaya, nilai syarikat meningkat dan orang-orang di sekeliling saya memuji. Tetapi apabila saya pulang, ada kekosongan. Bahkan semasa makan malam bersama isteri, tidak ada perbualan, hanya kata-kata yang diperlukan. Bagaimana pejabat hari ini? Baik, saya akan pergi ke perjumpaan persatuan esok, jadi saya akan keluar awal. Baiklah. Itu sahaja, kami telah hidup bersama selama 40 tahun, tetapi sekarang kami seperti orang asing yang tinggal di rumah yang sama. Kak Siti datang kepada saya dengan makna yang berbeza, setiap pagi menyapa dengan suara ceria, menyediakan makanan dengan tulus dan risaukan kesihatan saya. "Dato' hari ni nampak letih. Dato' okey ke?" "Dato' tak main golf minggu ni. Kena bersenam untuk jaga kesihatan." Perhatian kecil, tetapi itu adalah satu kelegaan besar bagi saya. Saya merasakan perhatian dan keprihatinan daripada Kak Siti yang tidak saya rasakan daripada isteri saya. Ini adalah isyarat berbahaya. Saya tahu itu, tetapi hati yang kesunyian sedikit demi sedikit condong ke arah itu. Suatu malam, saya kembali duduk sendirian di bilik kerja. Lampu taman kelihatan dari luar jendela. Gelas whisky di tangan. Lelaki kesunyian berusia 66 tahun, berjaya tetapi tidak bahagia. Tiba-tiba saya berfikir, berapa lama lagi saya harus hidup seperti ini? Sehingga usia 70, 80 tahun, adakah saya harus menjalani kesunyian ini? Perkahwinan formal dengan isteri, tidur sendirian setiap malam, tidak boleh meluahkan isi hati kepada sesiapa. Tepat pada saat itu, saya terdengar suara dari dapur, suara isteri saya dan suara Kak Siti. Pada mulanya, saya tidak mempedulikannya. Mereka memang sering berbual, tetapi nada suara isteri saya berbeza. Berat, serius. Seolah-olah dia menceritakan sesuatu yang penting. Pintu bilik kerja sedikit terbuka. Suara terdengar dari koridor hingga ke dapur. Saya tidak berniat mencuri dengar, tetapi kata-kata isteri saya seterusnya menarik perhatian saya. "Suami saya terlalu besar. Saya tak tahan. Tangan saya berhenti." Saya meletakkan gelas whisky dan menajamkan telinga. Perbualan apa ini? Walaupun dah 66 tahun, saiz dan nafsunya tak berubah. Saya betul-betul tak tahan. Ini mengejutkan. Isteri saya menceritakan rahsia intim kami kepada Kak Siti. Perasaan malu bercampur dengan emosi yang kompleks. Saya tahu mencuri dengar itu salah, tetapi saya tidak boleh berhenti. Saya ingin mendengar. Tidak.
Saya harus mendengar apa yang isteri saya katakan tentang saya. Perbualan yang saya dengar malam itu mengubah hidup saya dan ia mengubah pandangan saya terhadap Kak Siti sepenuhnya. Saya sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi seterusnya. Suara menyelinap dari celah pintu bilik kerja. Saya menahan nafas dan mendengar. Saya tidak pernah mencuri dengar seperti ini seumur hidup saya, tetapi saya tidak boleh berhenti. Apa yang diceritakan oleh isteri saya kepada pembantu rumah? Kak Siti, boleh kita berbual sekejap? Suara isteri saya kedengaran. Nada yang berbeza daripada biasa, berat, serius, seolah-olah ingin meluahkan isi hati. Ya, Datin. Jawapan Kak Siti kedengaran. Suara langkah kaki bergerak menuju ruang tamu. Bunyi orang duduk di sofa dan keheningan yang panjang. Saya membuka pintu bilik kerja sedikit lebih lebar. Dari koridor, ruang tamu kelihatan samar-samar. Kedua-dua wanita itu duduk bersebelahan di sofa. Isteri saya memegang segelas wain dan gelas itu bergetar halus. Kak Siti, cerita ni jangan pernah bagi tahu suami saya ya. Ini antara kita saja. Ada ketegangan dalam suara isteri saya. Cerita yang tidak boleh diketahui suami. Jantung saya mula berdegup kencang. Baik Datin. Jangan risau, suara Kak Siti kedengaran. Suara yang tenang dan meyakinkan, suara yang menjaga rumah kami selama 8 tahun. Sebenarnya, ada perkara yang sangat sukar dalam perkahwinan saya. Isteri saya mula bercakap perlahan-lahan. Perkahwinan, gelas whisky di tangan saya licin kerana peluh. Apa yang akan dia ceritakan? Masalah mertua atau stres kerana perniagaan saya? Pelbagai fikiran melintas. Suami saya bukan orang jahat, justru kerana dia terlalu sihat. Itulah masalahnya. Saya keliru dengan perkataan sihat. Mengapa sihat menjadi masalah? Walaupun dah 66 tahun, saiz dan nafsunya tak berubah. Saya betul-betul tak tahan. Pada saat itu, seluruh tubuh saya kaku. Saya meletakkan gelas whisky di atas meja dengan berhati-hati. Tangan saya menggeletar, jadi saya melakukannya perlahan-lahan, sangat perlahan agar tidak menimbulkan bunyi. Adakah isteri saya sedang menceritakan rahsia intim kami kepada Kak Siti? Kepada pembantu rumah yang telah menjaga keluarga kami selama 8 tahun, wajah saya terasa panas, perasaan malu dan kekok datang serentak. Tetapi pada masa yang sama, ada perasaan aneh. Apa yang harus saya sebut ini? Maruah yang tercala atau kesedihan? Dulu dia minta 3 kali seminggu, tapi saya tak tahan lagi, jadi kami mula tidur berasingan baru-baru ini. Walaupun begitu, sebulan sekali atau 2 kali tak dapat dielakkan. Dan itu pun terlalu sukar bagi saya. Suara isteri saya terus kedengaran. Saya bersandar pada dinding dalam kegelapan bilik kerja. Kaki saya lemah. Malah sebulan sekali atau 2 kali pun sukar. Dan dia menganggapnya sebagai kewajipan yang tidak dapat dielakkan. Saya menahan diri, mengurangkan daripada 3 atau 4 kali seminggu kepada sebulan sekali atau 2 kali. Tetapi, adakah itu masih satu penderitaan bagi isteri saya? Dia dah macam tu sejak muda. Dalam menguruskan syarikat, dalam segala hal, dia seorang yang luar biasa. Macam mana dia pandai berniaga, macam tu jugalah dia hebat dalam hal itu, kata-kata isteri saya berlanjutan. Kata-kata yang tidak tahu, sama ada pujian atau keluhan, tetapi nada suaranya menunjukkan penderitaan. Saya menutup mata. 40 tahun perkahwinan, saya cintakan isteri saya masih mencintainya. Tetapi cara cinta saya ternyata adalah penderitaan bagi isteri saya. Sekarang dia masih minta, tapi sebulan sekali pun berat bagi saya. Malam tadi pun macam tu, dan pagi ni pinggang saya sakit sangat. Saya sampai kena jalani terapi pelvis di pakar ortopedik. Terapi pelvis. Kata-kata itu menusuk hati saya. Saya telah menyakiti isteri saya. Saya tahu dia pergi ke hospital, tetapi mendengar secara langsung bahawa itu kerana saya, sangat menyakitkan. Dari koridor, suara Kak Siti kedengaran. Datin, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Keheningan sejenak. Lalu jawapan isteri saya. Saya bersyukur dapat bercerita pada Kak Siti. Saya tak boleh ceritakan ni pada kawan-kawan. Siapa yang akan faham masalah macam ni? Kita dah macam keluarga selama 8 tahun. Seperti keluarga? Kata-kata itu bergema di telinga saya. Isteri saya menganggap Kak Siti sebagai keluarga. Sebab itulah dia menceritakan hal-hal peribadi seperti ini. Seketika kemudian, saya mendengar perbualan mereka berakhir.
Langkah kaki isteri saya masuk ke bilik dan suara Kak Siti kembali ke dapur. Saya sendirian di bilik kerja. Saya mengangkat gelas whisky lagi. Tangan saya menggeletar. Saya minum seteguk tetapi tidak boleh menelannya. Usia 66 tahun. Menjadi sihat adalah satu kebanggaan. Doktor terkejut setiap kali pemeriksaan kesihatan. Saya bersaing di padang golf dengan orang-orang muda dan di syarikat, saya masih aktif. Tetapi kesihatan itu menyusahkan isteri saya. Saya menatap keluar jendela. Lampu taman berkilauan dalam kegelapan. Saya teringat saat pertama kali bertemu isteri 40 tahun lalu. Dia adalah seorang penari. Menari dengan anggun di atas pentas seperti bidadari. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Selepas berkahwin, isteri saya terus menari. Seorang seniman yang halus dan anggun sehingga bersara pada usia 55 tahun. Adakah saya, seorang usahawan yang kasar, tidak sesuai dengannya sejak awal, semasa muda? Tidak mengapa. Isteri saya boleh mengimbangi. Tetapi seiring berjalannya waktu, tubuh isteri saya melemah, sementara saya tetap sihat, jurang itu semakin melebar. Tiba-tiba saya sedar, 6 bulan lalu apabila isteri saya mencadangkan tidur berasingan, betapa beraninya dia. Berapa banyak dia berfikir untuk memberitahu suaminya yang telah bersamanya selama 40 tahun, saya tak tahan sebab awak terlalu besar. Dan apa yang saya katakan? Baiklah, buatlah apa yang buat awak selesa. Itu sahaja. Saya tidak mengambil serius penderitaan isteri saya. Saya fikir itu hanya masalah tidur berasingan, tetapi isteri saya masih menderita. Malah sebulan sekali atau 2 kali terasa berat baginya, tetapi dia menahannya sebagai kewajipan perkahwinan. Dan saya tidak tahu itu. Tidak, saya berpura-pura tidak tahu. Tangan saya menggenggam. Suami jenis apa saya ini? Lelaki egois yang hanya memuaskan nafsunya sendiri sambil menyakiti isterinya. Tetapi ada yang aneh, selain rasa bersalah, saya juga merasakan emosi lain, perasaan ditolak, perasaan menjadi tidak diperlukan, kesunyian dan kehilangan sebagai seorang lelaki. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Hubungan dengan isteri saya, atau hanya seseorang yang menerima saya sebagai seorang lelaki? Tepat pada saat itu, fikiran lain melintas. Kak Siti. Apa yang difikirkan oleh Kak Siti selepas mendengar pengakuan isteri saya? Seorang wanita yang hidup sendirian tanpa suami selama 8 tahun. Mungkinkah? Tidak. Saya menggelengkan kepala. Apa yang kamu fikirkan? Kak Siti adalah pembantu rumah kami, orang yang sudah seperti keluarga selama 8 tahun. Tetapi fikiran itu tidak boleh hilang dari kepala saya. Kak Siti mendengar apa yang dikatakan oleh isteri saya, bahawa saya masih bersemangat pada usia 66 tahun, bahawa saya besar. Isteri saya kesukaran, tetapi bagaimana jika bagi wanita lain? Tidak, jangan. Saya menggelengkan kepala lagi. Saya tidak boleh memikirkan hal seperti ini. Saya meneguk whisky dalam sekali teguk. Tekak terasa terbakar, tetapi fikiran saya menjadi lebih rumit. Malam itu, saya kembali ke bilik utama. Saya berbaring sendirian di katil yang luas. Dari bilik sebelah, saya mendengar pergerakan isteri saya, bunyi membuka laci, bunyi berbaring di katil. Bilik di sebelah, tetapi jaraknya tak terjangkau. 6 bulan tidur berasingan. Selama 6 bulan itu, saya berbaring sendirian setiap malam, menatap siling. Malam ini saya tidak boleh tidur sama sekali. Pengakuan isteri saya berputar-putar di kepala. Suami saya terlalu besar. Saya tak tahan. Saya betul-betul tak tahan. Sebulan sekali pun berat. Air mata mengalir di mata saya. Air mata seorang lelaki berusia 66 tahun yang berbaring sendirian di atas katil. Usahawan berjaya, tubuh sihat, stamina prima, tetapi bagi isterinya, dia adalah sumber penderitaan. Dan seorang lelaki yang kesunyian. Saya menutup mata. Bagaimana saya harus berdepan dengan isteri saya esok pagi? Bagaimana saya harus memandang Kak Siti? Saya tidak tahu. Tetapi satu perkara yang pasti, perbualan malam ini akan mengubah hidup saya. Dan saya sama sekali tidak menduga ke mana perubahan itu akan membawa saya. Keesokan paginya, saya bersiap untuk ke pejabat seperti biasa. Melihat ke cermin, mata saya merah. Tentu saja, kerana saya tidak tidur semalaman, saya mencuci muka dengan air sejuk dan bercukur. Pukul 7 pagi tepat, waktu Kak Siti datang bekerja, suara pintu depan terbuka kedengaran. Pagi, Dato'. Suara ceria, suara yang sama seperti biasa, tetapi saya berbeza.
Selepas mencuri dengar perbualan malam itu, pandangan saya terhadap Kak Siti telah berubah sepenuhnya. Saya keluar ke ruang tamu. Kak Siti sedang menyediakan sarapan di dapur. "Selamat pagi, Dato'." Dia berpaling dan menyapa. Jantung saya berdebar. Apa yang dia fikirkan sekarang? Bagaimana dia melihat saya? "Pagi, Kak Siti dah sampai ya?" Saya menjawab senormal mungkin, tetapi suara saya bergetar. Wajah Kak Siti juga kelihatan berbeza dari biasa. Sepertinya dia sedikit tersipu. Atau adakah itu hanya imajinasi saya? Adakah semuanya kelihatan berbeza kerana perbualan malam itu? "Dato' hari ini nampak pucat. Dato' okey ke?" Kak Siti bertanya dengan cemas. Saya tak dapat tidur lena malam tadi." "Begitu ya? Dato' kena jaga kesihatan. Kena sarapan secukupnya." Perbualan biasa. Salah satu daripada banyak perbualan yang kami lakukan selama 8 tahun. Tetapi hari ini berbeza. Suara, riak wajah, gerak-geri Kak Siti terasa berbeza. Sarapan dihidangkan di meja, telur dadar, nasi goreng, sayur-sayuran, makanan yang disediakan oleh Kak Siti dengan tulus. Isteri saya keluar ke ruang tamu. "Oh, abang dah keluar." "Ya, saya bangun awal." Ketiga-tiganya duduk di meja makan. Di luaran, ini adalah sarapan pagi yang biasa. Tetapi saya tahu rahsia perbualan antara isteri saya dan Kak Siti malam itu. Rahsia itu, "Kak Siti, sup hari ni sedap sangat," kata isteri saya. "Terima kasih Datin." Kak Siti menjawab sambil tersenyum. Saya melihat kedua-dua wanita itu silih berganti. Isteri saya, wanita yang telah bersama saya selama 40 tahun, wanita yang sukar dengan saya. Kak Siti, wanita yang telah menjaga keluarga kami selama 8 tahun. Wanita yang mengetahui rahsia isteri saya. Segitiga yang aneh. Dan saya berada di tengah-tengahnya. Bagi isteri saya adalah beban. Tetapi mungkinkah bagi orang lain? Tidak, saya menggelengkan kepala lagi. Saya tidak boleh memikirkan hal ini. Kak Siti adalah pembantu rumah, orang yang sudah seperti keluarga. Tetapi benih sudah tertanam. Perbualan yang saya dengar malam itu menanamkan sesuatu di hati saya. Benih berbahaya, benih yang sepatutnya tidak tumbuh. Tetapi hati yang kesunyian sudah mula menyirami benih itu. Selepas sarapan, saya bersiap untuk berangkat ke pejabat. Memakai tali leher, jaket dan mengambil beg bimbit. Saya pergi dulu. "Hati-hati, bang," isteri saya menyapa. Saya berjalan ke pintu depan dan Kak Siti mengikut. "Dato', hati-hati di jalan," sapaan biasa yang selalu dilakukannya. Tetapi hari ini berbeza. Mata Kak Siti sepertinya mempunyai makna lain, simpati, rasa ingin tahu atau hanya imajinasi saya. "Ya, Kak Siti, jangan paksa diri sangat hari ini." Kata-kata yang keluar dari mulut saya, kata-kata yang berbeza dari biasa. Mengapa saya berkata begitu? Saya masuk ke dalam kereta dan menghidupkan enjin. Saya memandang ke belakang ke rumah yang sejauh 100 meter. Kak Siti berdiri di pintu depan. Dia melambaikan tangan. Tanpa sedar, saya mengangkat tangan dan membalas lambaian. Kemudian saya pergi. Perjalanan ke pejabat berjarak 30 minit, tetapi fikiran saya rumit. Perbualan malam itu, pengakuan isteri saya, kewujudan Kak Siti. Apabila saya berhenti di lampu isyarat merah, saya menggelengkan kepala. "Sedar Halim, kamu ada isteri, 40 tahun perkahwinan. Kak Siti hanyalah pembantu rumah, tetapi di satu sisi hati saya, ada suara lain. Kamu kesunyian, isterimu menolakmu, kamu masih seorang lelaki, kamu masih hidup." Dua suara bertarung di kepala saya. Kewarasan dan emosi, moraliti dan nafsu, tanggungjawab dan kesunyian. Saya tiba di pejabat, meletakkan kereta dan menaiki lift. Masuk ke bilik pengarah. Pemandangan bandaraya Kuala Lumpur kelihatan dari jendela, dunia yang dilihat dari tempat tinggi. Saya telah bekerja keras selama 30 tahun untuk mencapai kedudukan ini. Saya melaburkan segalanya dalam perniagaan. Saya berjaya. Saya memperoleh kekayaan dan kehormatan, tetapi kebahagiaan tiada. Pulang ke rumah, bilik berasingan, perkahwinan formal dengan isteri, malam-malam yang sepi. Dan selepas mendengar pengakuan isteri saya malam itu, saya berdiri di garisan yang tidak boleh kembali. Saya tahu perasaan ini berbahaya. Saya tahu pandangan saya terhadap Kak Siti salah, tetapi saya tidak boleh berhenti. Lelaki kesunyian, lelaki yang ditolak oleh isterinya.
Bagi lelaki seperti itu, Kak Siti datang dengan makna yang berbeza. Sepanjang hari itu, saya tidak boleh fokus pada kerja. Semasa mesyuarat, semasa meneliti dokumen, kepala saya penuh dengan fikiran lain. Apa yang akan berlaku apabila saya pulang ke rumah? Bagaimana saya harus berdepan dengan Kak Siti? Bagaimana saya harus berinteraksi dengan isteri saya? Pukul 6 petang, waktu pulang. Saya pulang lebih awal dari biasa. Saya sendiri tidak tahu mengapa saya pulang lebih awal. Apabila saya tiba di rumah, Kak Siti masih ada. Dia sedang menyediakan makan malam. Dato' dah pulang? Ya, kerja selesai awal hari ni. Isteri saya ada di dalam bilik, di ruang tamu. Hanya ada saya dan Kak Siti berdua. Ketegangan aneh terasa. Ketegangan yang baru pertama kali saya rasakan selepas kejadian malam itu. Adakah Kak Siti juga merasakannya? Kak Siti, saya memulakan perbualan. Ya, Dato'. Terima kasih banyak selama 8 tahun ni dah jaga keluarga kami dengan baik. Saya yang berterima kasih, Dato'. Dah dilayan macam keluarga. Keluarga. Perkataan itu terasa berat. Adakah kami benar-benar keluarga atau bolehkah kami menjadi sesuatu yang lain? Saya menggelengkan kepala. Tak boleh. Saya tak boleh fikir macam ni. Tetapi emosi yang sudah bermula tidak dapat dihentikan. Perbualan yang saya dengar malam itu telah mengubah segalanya dan saya tidak tahu ke mana saya akan pergi. Tetapi satu perkara yang pasti, saya tidak boleh kembali ke masa lalu. Pandangan saya terhadap Kak Siti telah berubah sepenuhnya dan saya sama sekali tidak tahu ke mana perubahan itu akan membawa saya. 1 minggu telah berlalu sejak saya mencuri dengar pengakuan isteri saya. Setiap kali melihat Kak Siti, jantung saya berdebar. Belakang badannya semasa memasak di dapur menarik perhatian saya. Bagaimana saya boleh melihat pembantu rumah yang sudah seperti keluarga selama 8 tahun dengan pandangan seperti ini? Apa yang kamu fikirkan? Manusiari, manusiari. Saya memarahi diri sendiri, tetapi emosi tidak dapat dikawal. Hari Rabu minggu itu, pagi-pagi, isteri saya bersiap-siap untuk keluar. Abang, hari ni saya ada majlis haitiya. Jadi, Kak Siti masaklah apa-apa yang mudah untuk makan tengah hari ya. Baiklah, hati-hati. Selepas isteri saya pergi, rumah menjadi sepi. Waktu makan tengah hari tiba. Dato', makan tengah hari dah siap. Saya duduk di meja makan berhadapan dengan Kak Siti. Garis sempadan yang dipertahankan selama 8 tahun terasa kabur hari ini. Semasa makan, bahu saya terasa tegang. Saya tanpa sedar mengurut bahu saya. Dato', bahu Dato' sakit ke? Ya, akhir-akhir ni kerap main golf. Agak tegang. Apa kata Dato' pergi jumpa doktor? Sibuklah. Tampal koyok pun baik nanti. Keheningan sejenak. Kemudian Kak Siti berkata dengan berhati-hati. Apa kata kalau saya urutkan bahu Dato'? Tangan saya berhenti. Mengurut bahu? Kak Siti menjawab, ya, dulu saya selalu urutkan bahu arwah suami saya. Suara Kak Siti bergetar. Dia bercakap tentang suaminya yang telah meninggal 8 tahun lalu. Jantung saya mula berdegup kencang. Saya tahu ini tawaran berbahaya, tetapi saya tidak boleh menolak. Selesai makan, Kak Siti mencuci pinggan. Saya duduk di sofa ruang tamu. Tangan saya menggeletar. Sebentar lagi, Kak Siti akan menyentuh bahu saya. Selepas mencuci pinggan, Kak Siti perlahan-lahan mendekat di belakang saya. Kalau macam tu, saya mula ya. Tangan Kak Siti diletakkan di bahu saya. Detik itu tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Tangan yang hangat, sentuhan yang lembut namun bertenaga. Saya mendesah perlahan. Tangan Kak Siti mula mengurut bahu saya. Sentuhan yang melonggarkan otot-otot yang tegang. Perlahan-lahan dan berhati-hati. Seluruh tubuh saya meremang. Perasaan yang belum pernah saya rasakan daripada isteri saya selama 40 tahun perkahwinan. Dato', nampaknya Dato' banyak bersenam ya. Ototnya keras. Suara Kak Siti kedengaran di telinga saya. Tapi hebat Dato' boleh kekal tegap pada usia 66 tahun. Tak nampak macam 66 tahun. Tak nampak macam 66 tahun. Isteri saya juga mengatakan hal yang sama. Tetapi bagi isteri saya, itu adalah masalah dan bagi Kak Siti, itu kedengaran seperti pujian. Semua deria saya tertumpu pada sentuhan Kak Siti. Nafas saya menjadi semakin dalam, tepat pada saat itu. Sayang, saya dah balik. Pintu depan terbuka dan suara isteri saya kedengaran. Seluruh tubuh saya kaku. Kak Siti tergesa-gesa menarik tangannya dan berundur. Saya juga berdiri dengan wajah panik.
Sayang dah balik. Mesyuarat dibatalkan, jadi saya balik awal. Ada apa ni? Isteri saya masuk ke ruang tamu. Jantung saya berdegup kencang. Wajah Kak Siti juga memerah. Kak Siti tadi urutkan bahu saya. Bahu saya tegang akhir-akhir ni. Saya cuba bercakap senormal mungkin. Begitu ya, terima kasih Kak Siti. Isteri saya sepertinya tidak curiga, tetapi hati saya lega. Bagaimana jika dia pulang sedikit lebih lambat? Ini berbahaya, sangat berbahaya. Tetapi anehnya, bersamaan dengan fikiran bahaya itu, saya juga merasakan kekecewaan. Beberapa hari berlalu. Kak Siti dan saya kekok, saling menyedari satu sama lain. Tetapi di sebalik kekok itu, ada ketegangan aneh. Kira-kira seminggu kemudian, suatu pagi, Kak Siti urutan bahu hari tu sedap betul. Terima kasih, saya rasa lebih baik. Saya berkata semasa makan, syukurlah, Datuk hari ni tegang lagi ke? Kalau ada masa, boleh minta tolong lagi. Kata-kata itu keluar dari mulut saya. Saya terkejut pada diri sendiri. Ya, bila-bila masa saja Datuk. Selepas itu, hari Rabu menjadi hari istimewa bagi kami. Rabu petang, semasa isteri saya pergi untuk perjumpaan sosialnya, waktu kami berdua boleh bersama. Rabu berikutnya tiba. Kali ini, isteri saya tidak pulang lebih awal, 20-30 minit berlalu, tetapi bunyi pintu depan tidak kedengaran. Sentuhan Kak Siti menjadi lebih dalam. Saya juga berasa lebih selesa. Suatu Jumaat malam, saya berselisih dengan Kak Siti di koridor yang sempit. Semasa berselisih, bahu Kak Siti menyentuh lengan saya. Sentuhan singkat, kurang dari 1 saat. Tetapi pada saat itu, arus elektrik mengalir ke seluruh tubuh saya. Saya duduk sendirian di bilik dan berfikir, ini bukan hanya rasa ingin tahu, ini bukan hanya kesunyian. Ada perasaan yang lebih dalam muncul. Malam itu, saya berbaring di katil dan membuat keputusan. Rabu depan, saya harus meminta Kak Siti mengurut bahu lagi. Saya tahu itu keputusan yang salah, saya tahu itu pilihan berbahaya. Tetapi hati saya sudah memutuskan, pengarah urusan berusia 66 tahun, usahawan berjaya, pemimpin yang dihormati. Tetapi saat ini saya hanyalah seorang lelaki yang kesunyian. Lelaki yang ditolak oleh isterinya, tetapi lelaki yang ingin tetap hidup. Dan lelaki yang mula tertarik pada Kak Siti. Saya sudah melangkah ke jalan yang tidak boleh kembali. Saya sama sekali tidak tahu apa yang menanti di hujung jalan itu. Abang, saya akan ke Langkawi selama 3 hari 2 malam. Isteri saya berkata sambil mengemas begnya, itu adalah perjalanan perjumpaan semula rakan-rakan sekolah. Baiklah, hati-hati ya. Jumaat pagi isteri saya pergi. Dia akan kembali pada Ahad malam, di rumah hanya tinggal saya dan Kak Siti. 3 hari 2 malam 72 jam. Sendirian dengan Kak Siti, jantung saya mula berdegup kencang. Jumaat malam. Apabila saya pulang dari pejabat, Kak Siti sedang menyediakan makan malam. Dato', makan malam dah siap. Kak Siti, jom makan sekali. Hari ni kan kita berdua saja. Kami duduk berhadapan di meja makan. Meja makan tanpa isteri. Anehnya, terasa selesa. Kak Siti hari ni pakai gaunnya. Biasanya dia memakai seluar panjang yang selesa, tetapi hari ini berbeza. Gaun pendek di atas lutut. Ya, sebab cuaca panas, wajah Kak Siti memerah. Selepas makan, kami menonton TV di ruang tamu. Kak Siti selesai mencuci pinggan dan keluar. Dato', saya balik sekarang. Kak Siti, isteri saya tak ada. Apa kata menginap saja? Dah lewat malam. Saya menawarkan mengikut kontrak. Kak Siti ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, kalau begitu saya akan menginap. Malam itu saya tidak boleh tidur. Kak Siti tidur di bilik hujung koridor. Isteri saya ada di Langkawi dan kami berdua di rumah ini. Sabtu pagi. Saya bangun awal dan keluar ke ruang tamu. Kak Siti sudah di dapur menyediakan sarapan. Dato' dah bangun awal. Ya, tak boleh tidur. Kami sarapan bersama. Rasanya aneh, seperti pasangan suami isteri, selesa sekaligus berbahaya. Apa Dato' nak buat hari ni? Kak Siti bertanya. Entahlah, nak berehat di rumah saja. Saya pun nak kemas rumah, lepas tu rehat. Siang berlalu. Kak Siti membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Saya berpura-pura membaca buku di bilik kerja, tetapi saya tidak boleh fokus. Malam tiba. Dato' nak makan malam apa? Apa saja yang Kak Siti masak, saya suka.
Selepas makan malam, kami duduk di ruang tamu. Kak Siti membawa sebotol wain. Dato' nak minum wain? Boleh. Kak Siti juga ikut minum. Kami duduk bersebelahan di sofa sambil minum wain. Jarak yang dekat. Saya terhidu bau minyak wangi Kak Siti. Bau yang manis. Kak Siti, selama 8 tahun ni, Kak Siti tak sunyi ke? Mungkin kerana wain, saya menjadi sedikit berani. Sunyi Dato'. Tapi bila saya datang ke rumah ni, saya rasa macam keluarga. Jadi tak apalah. Keluarga. Saya menggumam. Ya, Dato' dan Datin dah macam keluarga bagi saya. Keluarga. Tetapi perasaan saya saat ini bukan perasaan terhadap keluarga. Kak Siti pun tahu kan saya dan isteri tidur berasingan. Ya, saya tahu saya sunyi. Betul-betul sunyi. Pengakuan saya. Kak Siti menatap saya. Dato'. Tatapannya menunjukkan emosi lain, simpati, pengertian atau... Saya pun sunyi, suara kecil Kak Siti. Saat itu, udara menjadi berat. Waktu berlalu semasa kami saling menatap. Tangan yang memegang gelas wain bergetar. Dato', nak saya urutkan bahu Dato'. Kak Siti berkata lebih dulu. Sekarang. Ya, Dato' nampak letih hari ni. Dia berdiri dari sofa dan pergi ke belakang saya. Tangan diletakkan di bahu saya, tetapi hari ini berbeza, lebih lembut dan lebih dalam. Kak Siti. Ya, Dato'. Akhir-akhir ni saya tak boleh tidur lena sebab Kak Siti. Pengakuan saya. Tangan Kak Siti berhenti. Saya pun. Sebab Dato', saat mendengar kata-kata itu, kewarasan saya mula runtuh. Saya perlahan-lahan berpaling dan menatap Kak Siti. Wajah yang dekat. Wajah wanita berusia 61 tahun, tetapi masih cantik. Tak boleh macam ni, saya menggumam. Ya, tak boleh. Kak Siti mengatakan hal yang sama, tetapi kami berdua tidak berundur. Tepat pada saat itu loceng pintu berbunyi. Halim, ni aku. Suara rakan universiti saya, Encik Mizan. Kami berdua tergesa-gesa menjauh. Kak Siti pergi ke dapur. Saya membuka pintu. Mizan, apa hal tiba-tiba? Aku kebetulan lalu sini. Isteri kau mana? Ke Langkawi. Perjumpaan semula rakan sekolah. Oh, baguslah. Jom minum-minum. Mizan masuk dan minum selama 1 jam. Kami berbual tentang syarikat, kehidupan perkahwinan, tetapi fikiran saya tertumpu pada Kak Siti di dapur. Mizan pergi. Pukul 10 malam lebih. Suara pintu depan tertutup kedengaran. Maaf, Kak Siti. Tadi Mizan datang tiba-tiba. Saya berkata kepada Kak Siti. Kak Siti membantu membersihkan ruang tamu. Semasa membersihkan botol minuman dan piring snack, mata kami sesekali bertemu. Dato', tadi Dato' cakap. Ya. Saya nak cakap dengan Kak Siti, tapi Mizan datang. Kami selesai membersihkan dan duduk di sofa. Jaraknya dekat. Jujur saja, akhir-akhir ni saya tak boleh tidur lena sebab Kak Siti. Pengakuan saya. Sebab saya, sejak urut bahu Dato', saya asyik fikirkan Kak Siti. Saya tahu tak boleh macam ni. Wajah Kak Siti memerah. Saya pun macam tu. Saya pun tengok Dato' secara berbeza akhir-akhir ni. Keheningan panjang, saya memegang tangannya. Tangan yang hangat. Kak Siti, saya tahu ni tak betul. Tapi saya juga tahu, saya tak boleh berhenti. Kak Siti berdiri. Dato', saya masuk bilik sekarang. Banyak benda jadi. Saya perlu fikir. Ya, silakan. Kak Siti masuk ke bilik. Saya ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Malam itu, saya tidak boleh tidur. Adakah Kak Siti di seberang koridor juga tidak boleh tidur? Saat-saat tadi, kalau saja Mizan tidak datang. Tidak, mungkin itu rahmat. Kami hampir melepasi batas terlalu cepat, tetapi hati saya sudah memutuskan. Esok, apa yang akan terjadi esok? Pukul 3 pagi, saya tidak boleh tidur, hanya menatap siling. Adakah Kak Siti di seberang koridor juga tidak boleh tidur? Tiba-tiba, suara langkah kaki kedengaran di koridor. Langkah kaki yang berhati-hati. Suara ketukan pintu. Dato' dah tidur. Suara Kak Siti, saya membuka pintu. Kak Siti, saya tak boleh tidur. Kak Siti berdiri di koridor gelap memakai gaun tidur. Wajahnya pucat diterangi cahaya bulan. Masuklah Kak Siti. Masuk, saya menutup pintu. Kami berdua sendirian di dalam bilik. Dato', saya dah fikirkan. Fikirkan apa? Saya tahu ni tak betul tapi suara Kak Siti bergetar.
Dah 8 tahun saya tak rasa perasaan macam ni. Perasaan tertarik pada seorang lelaki. Saya memeluk Kak Siti. Saya juga. Selama 40 tahun perkahwinan, saya tak pernah berdebar macam ni. Saya mengangkat wajah Kak Siti. Ada air mata di matanya. Tak apa Kak Siti. Saya perlahan-lahan mendekatkan wajah saya. Bibir kami bertemu. Ciuman lembut namun penuh gairah. Kak Siti mencengkam ke meja saya. Saya melingkarkan tangan di pinggang Kak Siti. Kehangatan tubuh terasa melalui gaun tidur. Ciuman semakin dalam. Getaran yang saya rasakan selepas 40 tahun. Perasaan yang tidak pernah saya rasakan daripada isteri saya. Kak Siti. Ya, Dato'. Waktu terasa berhenti. Hanya kehangatan kami berdua yang ada di dunia ini. Kami duduk di tepi katil. Saya mendudukkan Kak Siti di pangkuan saya. Kami saling menatap dari jarak dekat. Betul-betul tak apa ke? Ya, saya pun mahukannya. Cahaya bulan masuk melalui jendela. Di bawah cahaya itu Kak Siti kelihatan lebih cantik. Saya perlahan-lahan membaringkannya di atas katil. Kak Siti memegang wajah saya dengan kedua-dua belah tangannya. Dato', saya takut. Tak apa, saya akan buat perlahan-lahan. Malam itu, kami melepasi batas. Berapa lama waktu berlalu, saya faham mengapa isteri saya begitu sukar, kerana saya masih sama, tetapi Kak Siti berbeza. Tak apa, Dato', kepuasan yang saya rasakan selepas sekian lama, perasaan hidup. Jika dengan isteri saya, itu adalah kewajipan, dengan Kak Siti, itu adalah gairah. Cahaya fajar mula bersinar di luar jendela, kami berpelukan erat. Kak Siti, awak menyesal? Tak, saya justru rasa hidup, saya juga. Terima kasih sebab buat saya rasa macam ni. Saya mencium dahinya. Kami berpelukan erat dan tertidur. Sabtu pagi, pukul 9. Saya membuka mata dan Kak Siti terbaring di sisi saya. Wajahnya semasa tidur kelihatan damai. Itu bukan mimpi. Saya bangun perlahan-lahan dan pergi ke dapur. Hari ini, saya ingin menyediakan sarapan. Walaupun kekok, saya memecahkan telur dan menyediakan nasi. Dato' dah bangun. Saya berpaling dan Kak Siti berdiri di situ. Sepatutnya kita sediakan bersama, tak? Ni kerja saya. Tak. Hari ni saya yang buat. Kak Siti rehat saja. Keheningan kekok, tetapi keheningan yang hangat. Kak Siti, malam tadi okey ke? Ya, saya gembira. Dato' macam mana? Saya pun. Sama sekali tak menyesal. Justru sangat bahagia. Selesai makan, saya mencuci pinggan. Kak Siti memeluk saya dari belakang. Dato', Kak Siti, hari ni jangan kemas rumah atau basuh baju. Hari ni jadilah Kak Siti saja, bukan pembantu rumah. Air mata menggenang di mata Kak Siti. Kami duduk di sofa ruang tamu. Jujur saja, hubungan saya dengan isteri dah berakhir lama. Dah lebih 10 tahun hati kami hidup berasingan. Kak Siti memegang tangan saya. Dato' mesti sukar. Saya sunyi. Rasa sendirian walaupun berada di rumah yang sama. Lepas tu Kak Siti datang. Mula-mula hanya pembantu rumah. Tapi lepas 8 tahun, saya pun Dato'. Akhir-akhir ni saya nampak Dato' sebagai seorang lelaki. Kami berciuman. Ciuman yang lebih dalam dan penuh gairah dari malam tadi. Kali ini, tanpa ragu-ragu, saya mendukung Kak Siti. Dato', saya berat. Sama sekali tak berat. Kami pergi ke bilik Kak Siti. Saya membaringkannya di atas katil dan berbaring di sebelahnya. Kak Siti. Ya, Dato'. Malam tadi rasa macam mimpi. Saya juga. Kami saling menatap. Sinar matahari siang masuk melalui jendela. Suasana yang berbeza dari cahaya bulan malam tadi. Kali kedua berbeza dari malam tadi. Kami saling mengenali dengan lebih baik. Tiada kekok. Waktu berlalu. Berapa lama? Kami berpelukan erat. Dato'. Saya gembira. Saya juga, Kak Siti. Kelembutan dan perhatian dan gairah yang sama. Kak Siti berkata seolah-olah tidak percaya dengan stamina saya pada usia 66 tahun. Kami berpelukan lama. Matahari sudah tinggi. Sudah waktu makan tengah hari. Kita tak sedar waktu berlalu. Kami memasak mi segera bersama. Mi segera yang dimasak oleh Kak Siti sangat sedap. Hanya mi segera saja. Sedap sebab Kak Siti yang masak. Kami menghabiskan petang bersama. Menonton TV, berbual. Dan kadang-kadang hanya berpelukan. Semasa makan malam saya berkata, esok isteri saya pulang. Ya, begitu ya. Tiba-tiba, realiti terasa. Dato', macam mana ni?
Saya tak tahu, tapi saya tak nak kehilangan Kak Siti. Saya juga, tapi Datin, nanti kalau isteri saya pulang, kita bersikap biasa saja. Kita fikirkan perlahan-lahan. Malam itu juga, kami bersama, kerana berfikir ini mungkin malam terakhir kami, saya semakin menyayanginya. Ahad pagi, isteri saya akan pulang petang ini. Sejak tengah hari, saya mengemas rumah, menghilangkan jejak, membuat semuanya kembali normal. Menukar cadar, mengudarakan bilik, pukul 5 petang tepat. Pintu depan terbuka. Sayang, saya dah balik. Suara isteri saya. Oh, dah pulang. Hati-hati di jalan. Saya cuba bercakap senormal mungkin. Kak Siti, terima kasih dah jaga rumah. Tak apa, Datin. Datin pulang dengan selesa. Kami kembali ke rutin, tetapi semuanya telah berubah. Mata saya dan Kak Siti bertemu. Semuanya ada dalam pandangan itu. 3 hari 2 malam, kami telah melepasi batas, garisan yang tidak boleh kembali. Sayang, saya dah balik. Suara isteri saya kedengaran ceria. Ahad malam pukul 5, isteri saya kembali dari Langkawi. Oh, dah pulang. Perjalanan okey? Saya cuba bercakap senormal mungkin. Kak Siti, terima kasih dah jaga rumah. Tak apa, Datin. Datin pulang dengan selamat. Itu adalah satu pembohongan. Kami tidak menjaga rumah, tetapi melepasi batas. Malam itu, saya berbaring sendirian di dalam bilik dan menatap siling. 3 hari 2 malam terasa seperti mimpi. Saya bahagia, tetapi rasa bersalah juga besar. Bagaimana sekarang? Adakah ini akan berakhir? Tetapi ia tidak berakhir. 2 minggu kemudian, Rabu petang, semasa isteri saya pergi untuk perjumpaan sosialnya, hubungan saya dengan Kak Siti berlanjutan, tetapi berbeza dari sebelumnya, lebih berhati-hati dan sentiasa gelisah. Saya bimbang isteri saya curiga. Kak Siti, akhir-akhir ni muka awak nampak muram. Tak, saya okey saja. Ini sebab saya ke. Ini pilihan saya, Dato'. Setiap hari Rabu adalah waktu kami berdua, tetapi tidak selesa. Saya sentiasa risaukan bunyi pintu depan. Dato', Datin akan datang jam 5. Nampaknya kita kena bersiap. Sudah jam 4.30. Kami tergesa-gesa mengemaskan diri. Saya membuka jendela agar bau minyak wangi hilang. Tetapi hari itu, isteri saya pulang lebih awal pada pukul 4.40. Saya dah balik. Suara isteri saya yang tiba-tiba. Jantung saya berhenti berdegup. Oh, sayang. Dah pulang. Mesyuarat habis awal. Kenapa tingkap semua buka? Sejuk. Panas. Isteri saya melihat sekeliling ruang tamu. Bau apa ni? Bau minyak wangi. Jantung saya luruh. Kak Siti menjawab dengan pantas. Minyak wangi baru saya, Datin. Terlalu kuat ke? Begitu ya? Agak menyengat. Isteri saya menatap saya dengan tajam. Adakah dia curiga? Keesokan harinya, isteri saya berkata, Abang, akhir-akhir ni abang nampak lebih ceria. Dulu asyik dalam bilik kerja, tapi sekarang kerap keluar ke ruang tamu. Mata isteri saya tajam. Kak Siti pun akhir-akhir ni mukanya berseri-seri. Kamu berdua ada berita baik ke? Apa yang awak cakapkan ni? Mungkin sebab cuaca baik. Itu adalah saat yang berbahaya. Seminggu kemudian, perkara yang lebih menentukan berlaku. Isteri saya memanggil saya semasa mengemas kain baju. Abang, akhir-akhir ni abang kerap tukar seluar dalam, banyak bersenam, mungkin sebab cuaca panas, begitu ya. Tapi anehnya, abang tak main golf akhir-akhir ni, saya tidak boleh berkata apa-apa. Dan dalam bilik kerja abang, sering terhidu bau minyak wangi Kak Siti. Mungkin masa kemas-kemas, aneh, terhidu kerap sangat. Malam itu, saya tergesa-gesa memanggil Kak Siti dengan riak wajah serius. Kak Siti, nampaknya isteri saya dah curiga. Kita kena tamatkan semua ni. Wajah Kak Siti pucat. Ini bahaya, Dato'. Tetapi minggu depan, perkara serupa berlaku lagi. Isteri saya melihat Kak Siti di bilik kerja saya pada waktu yang tidak biasa. Kak Siti buat apa dalam bilik kerja? Tengah kemas, Datin. Tadi pagi dah kemaskan. Kemas lagi. Kecurigaan isteri saya semakin besar. Malam itu saya memanggil Kak Siti dengan wajah serius. Kak Siti, nampaknya kita kena tamatkan semua ni. Kata-kata yang sudah saya duga, tetapi hati saya sakit. Air mata menggenang di mata Kak Siti. Ya, saya pun fikir macam tu. Isteri Dato' semakin curiga. Kalau macam ni terus, kita akan kantoi. Maafkan saya, Kak Siti. Saya dah susahkan awak. Tak, Dato', ini pilihan saya. Saya memegang tangan Kak Siti.
Tapi saya tak menyesal. Waktu yang saya habiskan dengan Kak Siti betul-betul membahagiakan. Saya juga, Dato'. Saya rasa hidup semula pada usia 61 tahun. Kami berpelukan lama, merasakan kehangatan satu sama lain tanpa kata-kata. Adakah ini benar-benar berakhir? Nampaknya begitu. Saya tidak mahu menyakiti isteri saya. Mulai sekarang, kita bersikap macam dulu lagi. Majikan dan pembantu rumah. Tetapi di dalam hati, saya tahu kami tidak akan pernah boleh kembali seperti dulu. Selepas hari itu, saya menjaga jarak dengan Kak Siti. Malah semasa berselisih di koridor, kami hanya bertukar sapaan ringan. Rabu petang, kami berada di bilik masing-masing. Isteri saya juga perlahan-lahan melonggarkan kecurigaannya. Akhir-akhir ni suasana rumah nampaknya bertambah baik, tetapi hati saya tidak damai. Setiap kali melihat Kak Siti, hati saya sakit. 3 bulan berlalu, saya mula terbiasa. Melihat Kak Siti, jantung saya tidak berdebar sehebat dulu. Tidak, mungkin saya hanya berpura-pura terbiasa. Suatu malam, semasa Kak Siti bersiap untuk pulang, saya memanggilnya perlahan. Kak Siti, terima kasih atas kerja hari ni. Hati-hati di jalan, ya Dato'. Selamat malam. Sapaan biasa, tetapi kami tahu makna di sebaliknya. Malam itu, saya melihat ke cermin dan berfikir, dah betul-betul berakhir. Kita dah melepasi batas dan kembali lagi. Tapi saya tak menyesal sepenuhnya. Walaupun itu cinta yang salah, itu adalah waktu yang berharga bagi saya. 9 bulan telah berlalu sejak kami menamatkan hubungan. Hampir setahun. Setiap pagi, Kak Siti datang bekerja. Pukul 7 tepat, suara pintu depan kedengaran. Selamat pagi, Dato'. Ya, selamat datang, sapaan singkat. Sapaan biasa yang diucapkan selama 8 tahun, tetapi sekarang ada beban di sebalik sapaan itu. Isteri saya berkata kepada Kak Siti, berkat Kak Siti, rumah kami sentiasa selesa. Terima kasih banyak. Hati saya tertusuk. Isteri saya tidak tahu apa yang telah saya dan Kak Siti lakukan. Saya yang lebih berterima kasih, Datin. Dah dilayan macam keluarga selama 8 tahun. Jawapan Kak Siti. Perkataan keluarga menusuk hati saya. Beberapa bulan terakhir, Kak Siti berubah. Dia datang 30 minit lebih awal dari biasa. Dia membersihkan lebih teliti dan menyediakan makanan dengan lebih tulus. Kak Siti, akhir-akhir ni jangan paksa diri sangat. Isteri saya bertanya dengan cemas. Kak Siti tersenyum dan menjawab, tak apa Datin, saya nak buat. Tetapi saya tahu mengapa Kak Siti melakukannya. Dia ingin menebus kesalahannya. Saya juga sama. Suatu Jumaat malam, Kak Siti bersiap untuk pulang. Saya memanggilnya perlahan. Kak Siti, boleh kita berbual sekejap? Ini adalah perbualan peribadi pertama kami dalam 3 bulan. Wajah Kak Siti tegang. Ya, Dato'. Kami pergi ke bilik kerja. Ini adalah pertama kalinya Kak Siti masuk ke bilik kerja dalam 3 bulan. Duduklah, saya berkata dengan riak wajah serius. Akhir-akhir ni Kak Siti terlalu paksa diri. Isteri saya pun risau. Tak apa, Dato'. Kak Siti ini sebab saya ke? Kak Siti tidak menjawab. Maafkan saya. Nampaknya saya beri beban yang terlalu besar pada Kak Siti. Tak, Dato'. Ini pilihan saya. Walaupun begitu, saya nampak Kak Siti salahkan diri sendiri. Jangan macam tu sangat. Air mata menggenang di mata Kak Siti. Kak Siti tak salah. Semua ni tanggungjawab saya. Tak, Dato', saya juga mahukannya. Saya boleh saja berhenti, tapi saya tak buat. Dato', jangan cakap pasal tu lagi. Benda dah lepas. Kata-kata Kak Siti. Benar, baiklah. Tapi jangan terlalu salahkan diri sendiri. Ya, saya akan cuba. Kak Siti keluar dari bilik kerja. Saya sendirian di bilik kerja, minum whisky. Saya teringat waktu yang saya habiskan bersama Kak Siti di bilik ini. Semasa dia mengurut bahu saya. Kadang-kadang, saya berselisih dengan Kak Siti di koridor. Kami saling berpandangan sejenak. Dalam waktu singkat itu, banyak kata terucap. Terima kasih, maaf, semoga baik-baik saja. Kami mengangguk dan meneruskan jalan masing-masing. Suatu hari sebelum hari raya, isteri saya memberikan sampul bonus kepada Kak Siti. Kak Siti, terima kasih banyak atas kerja keras selama 8 tahun ni. Kita dah macam keluarga. Melihat adegan itu, hati saya sakit. Saya telah mengkhianati orang yang seperti keluarga. Saya ada isteri yang telah bersama saya selama 40 tahun, tetapi saya curang dengan pembantu rumah. Alasan perkahwinan formal tidak terpakai.
Alasan isteri menolak saya juga tidak terpakai. Itu semua kesalahan saya. Isteri saya menderita kerana saya. Gairah saya yang tidak berubah adalah beban bagi isteri saya. Tetapi adakah itu memberi saya hak untuk mencari kelegaan pada pembantu rumah? Tidak. Saya sepatutnya memilih untuk berbincang dengan isteri, berjumpa doktor, mencari penyelesaian. Tetapi saya memilih jalan termudah, bersandar pada Kak Siti yang ada di sisi saya. Selama 3 hari 2 malam tanpa isteri, saya sepatutnya tidak melepasi batas. Apabila Kak Siti mengetuk pintu bilik saya sepatutnya menyuruhnya kembali. Tetapi di hadapan kesunyian dan nafsu, saya runtuh. Pada usia 66 tahun, saya melakukan kesalahan. Hubungan yang berlanjutan selama 3 bulan. Setiap hari Rabu, semasa isteri saya pergi untuk perjumpaan sosialnya, menjadi waktu kami, tetapi saya sentiasa gelisah. Bimbang isteri saya curiga. Akhirnya, isteri saya mula curiga dan kami menamatkan hubungan. 9 bulan berlalu. Saya hampir kembali ke rutin. Melihat Kak Siti, saya boleh tenang, tetapi saya tidak boleh melupakan sepenuhnya. Semalam isteri saya berkata, "Abang, Kak Siti datang ke rumah kita betul-betul satu rahmat." Mendengar kata-kata itu, rasa bersalah datang. Isteri saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan dengan orang yang disebutnya rahmat itu. Tidur sendirian di bilik. Situasi tidur berasingan ini tidak menghalalkan segalanya. Masalah dengan isteri sepatutnya diselesaikan dengan isteri. Saya ingin mengatakan bahawa Kak Siti mempunyai tanggungjawab yang lebih besar, tetapi itu juga alasan pengecut. Tanggungjawab terbesar ada pada saya. Pengarah urusan berusia 66 tahun, majikan, lelaki beristeri. Dalam segala hal, saya sepatutnya berhenti. Selama 9 bulan, saya menyesal setiap hari. Setiap kali melihat isteri, setiap kali mata saya bertemu dengan Kak Siti. Tetapi anehnya, saya tidak boleh menyesal sepenuhnya. Kerana perasaan yang saya rasakan pada usia 66 tahun itu, bukan satu pembohongan. Adakah itu lebih pengecut? Sekarang, saya menuju usia 70 tahun. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. 10 tahun. 20 tahun. Tetapi sisa waktu ini, saya ingin hidup dengan betul. Berbual tulus dengan isteri, menyimpan rasa bersalah kepada Kak Siti dan cuba memaafkan diri sendiri. Memaafkan, itu yang paling sukar. Bukan memaafkan isteri, bukan memaafkan Kak Siti. Memaafkan diri sendiri adalah yang paling sukar. Kesalahan yang dilakukan pada usia 66 tahun. Rasa bersalah yang harus saya bawa seumur hidup. Tetapi saya tidak akan membiarkan diri saya hancur oleh rasa bersalah itu. Setiap hari, saya cuba menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Saya ingin bertanya kepada anda yang mendengar cerita ini. Adakah anda sedang mengalami kesukaran dalam perkahwinan? Adakah komunikasi dengan pasangan anda terputus? Adakah anda merasa kesunyian? Saya harap cerita saya ini boleh menjadi pengajaran. Jangan melarikan diri dengan cara yang salah seperti saya. Sebaliknya, lakukan ini. Pertama, berbincanglah dengan jujur. Orang yang telah bersama anda selama 40 tahun akan faham. Kedua, cari bantuan profesional. Itu bukan perkara yang memalukan. Ketiga, akui kesunyian anda dan penuhi dengan cara yang sihat. Keempat, jangan bertindak impulsif. Pilihan sesaat boleh mengubah seumur hidup. Terakhir, jika anda melakukan kesalahan, perbaiki. Apabila anda fikir sudah terlambat, itulah saat tercepat. Hari ini, saya tetap hidup sebagai pengarah urusan Maju Bina Holdings Berhad. Saya sudah membuat janji temu dengan isteri untuk ke hospital. Saya menyimpan rasa terima kasih kepada Kak Siti dan saya cuba memaafkan diri sendiri. Perasaan terakhir yang saya alami pada usia 66 tahun. Walaupun itu adalah cinta yang salah, ia meninggalkan pengajaran berharga. Bahawa emosi tetap hidup walaupun usia bertambah. Tetapi emosi itu harus diungkapkan dengan cara yang betul. Bahawa masalah harus diselesaikan dengan komunikasi, bukan pelarian. Saya tidak tahu bahawa menjadi sihat adalah satu dosa. Tetapi sekarang, saya cuba menyelesaikan kesihatan itu bersama isteri saya. Sudah terlambat, tetapi tidak terlalu terlambat. Anda juga, mulailah sekarang. Berbicaralah dengan pasangan anda, akui kesunyian anda, selesaikan dengan cara yang betul. Terima kasih banyak kerana mendengar cerita panjang ini. Saya berharap sisa hidup anda bahagia, sihat dan saling mencintai. Tulus dari hati.
Jika anda ingin terus menonton cerita-cerita mendalam di Usia Senja, mohon langgan dan hidupkan notifikasi serta berikan like untuk sokongan. Setiap klik anda adalah kekuatan besar bagi saya untuk menghasilkan video. Ini adalah hikmah di Usia Senja yang menceritakan cinta yang terlambat mekar, kesunyian yang boleh kita semua alami dan keberanian. Amin.